Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Okay, hari ni sebenarnya aku on the way balik KL. So, aku balik dengan flight. Untuk pengaruh korang, Kota Baru dah airport Kota Baru dah memasuki fasa 2. Dah siap pun. So video ni aku nak tunjukkan macam mana suasana airport fasa 2. Aku akan tunjukkan dalam video ni. So apa pun, di mana baru sampai ke channel aku, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Dan yang mana dah lama dalam channel aku ucap selamat menonton. Okay, so korang enjoy lah dengan video ni. Okay, aku nak check in dulu. Nanti apa-apa aku sambung. Baru sahaja lepas check in, lepas scan apa semua. So sekarang aku on the way nak pergi gate. Dan sekarang baru pukul 7.21. Flight aku boarding pukul 8.20. So lagi lebih kurang 45 minit lagi untuk aku boarding. So inilah airport Kota Baru, yang dikatakan bertaraf dunia. So ini aku rasa ni tempat untuk macam international punya flight lah. Tengok, Kota Baru sekarang dah maju guys, dah ada international. So alhamdulillah. Okay, sekarang aku on the way nak pergi ke gate 7. Gate aku gate 7. So jomlah kita layan. Okay guys, kita dah sampai ke gate kita, gate 7. So sekarang tunggu kapal sampai lah. So kita jalan-jalan dulu apa yang ada kat airport ni. Sebenarnya ni adalah fasa 1. Dan fasa 2 kat belakang tu, dan tempat check in, tempat untuk check in luggage apa semua. So ini adalah tempat menunggu lah. Sementara kita menunggu kapal kita boleh sampai, kita lain view pagi di airport. Nice kan? Okay guys, inilah barang-barang yang aku bawa. Satu bekalan makanan. Walaupun ni bulan puasa, ini bekalan apa untuk moreh lah. Moreh, sahur apa semua lah. Biasalah mak-mak kita bekalkan kita, bawa lah. So ni beg aku, beg pada sniper. Beg ni boleh pakai 3 cara lah untuk bawa dia. Boleh galas, ada padding bergalas, boleh ada tempat angkat, ada pun boleh tarik berbukan sini. So yang mana korang berminat nak dapatkan beg ni, aku ni sebenarnya fans sniper kau tahu tak? Yeah boy. Dia punya kualiti
Dia punya bag quality tu memang padu lah. Ni pun bag sniper. So aku memang pengguna tegar sniper lah, boleh katakan yang tu lah. So kalau korang berminat untuk dapatkan bag galas, bag silang ni dan bag galas aku ni, bukan yang ni lah, yang baru punya lah. Korang boleh tengok link kat bawah, tengok berapa harga korang dapat. Aku bukan, dia bagi aku lah, dia punya kualiti memang padu lah. So kalau korang berminat nak dapatkan bag ni, korang boleh tekan link di description. Aku akan letakkan link di description. Okay, so nanti flight sampai ataupun kapal sampai, aku sambung balik vlog. Sekarang tengah menunggu flight bersampai. So kita tunggulah. Okay, nanti aku sambung balik. Sekarang aku dah sampai terminal Putrajaya. So aku rasa itu saja untuk video aku kali ni. So kalau ada kekurangan aku minta maaf. Kalau ada perlu benda yang ditambah baikkan, korang boleh drop komen bawah. So yang mana belum subscribe lagi channel aku, sila subscribe. Kita menuju 1000, kita menuju road to 1000 follower atau subscriber. Sekarang baru hit 500 subscriber, alhamdulillah. So jangan lupa subscribe, like, comment and share. Kalau korang ada pandangan apa-apa atau nak bagi idea kat aku nak buat konten apa-apa, korang boleh drop komen bawah. Okay, so aku rasa itu saja untuk video kali ni, dan say Assalamualaikum.